Memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Tetapi apakah hukum jika seorang itu sememangnya akan dipanggil untuk memandikan menggunakan jenazah tadi? Menolak untuk laksanakan tugas atas sebab yang tidak diketahui. Kemungkinan si mati dalam melakukan perkara yang tidak elok atau sebagainya kepada orang yang dipanggil itu. Baik. Mandi mayat. Memandikan orang mati, bersihkan dia sebelum ditanam. Jadi bila ada berlaku kematian, katakan dia nama Pak Mak. Kita pergi panggil Pak Mak, suruh mandi Pak saudara kita, Pak Mak tak ambuh mari. Berdosa tak Pak Mak? Itu soalan. Yang mula-mula sekali kita kena faham, bila anak kita, laki kita, bini kita mati, bukan orang lain kena mandi. Kita lah tukang mandinya. Tetapi kita jahil, kita tak pandai. Nampak? Salah Pak Mak ke salah kita? Salah kita. Kenapa pula orang lain tak ada kena-kena wajib mari mandi anak beranak mu? Mu siapa? Faham tak? Orang yang duduk dalam rumah tu mula-mula fardu kifayah atas dia yang mandikan. Dia tak pandai, rumah sebelah. Dia tak pandai, orang dalam kampung. Orang kampung ni tak ada yang pandai, panggil orang lain. Asal kita. Jadi bila dia ni bukan ada kewajipan ain untuk mandikan jenazah saudara kita, dia tidak berdosa. Kita panggil orang lain pula. Kenapa jadi gini? Kerana kita tak pandai. Betul tak? Kalau kita pandai, senang tak? Senang lah. Padahal mandi mayat bukan payah pun. Itulah bila buat kerusuh mandi mayat, 1000 orang, 2 je laku orang yang isi borang. Nampak? Tu pun mari seorang tak jadi mari, takut mayat. Tapi borang Akademi Fantasia 500 juta habis. Licin, putus 2, berebut. Borang awak isang, borang piti, tu macam-macam. Ni silap kita. Jadi tak boleh kita nak salahkan orang lain. Kita mati, ayah kita mati, kita yang semayangkan dia. Kenapa tu imam lah? Tengoklah kitab rekod, siapa yang kena mandikan? Orang dalam rumah tu. Tak pandai minta tolong orang lain. Bila kita minta tolong orang lain tak mau tolong, berdosa tak? Kita yang silap. Cuma orang yang bila dia itu terkenal dengan kerja memudahkan orang lain, seperti tadi Hizbul Mayyit, memudahkan seperti buat kerja-kerja untuk penyediaan mayat, maka kalau boleh janganlah pilih-pilih orang. Tetapi dia juga manusia. Ada tak hari dia nak pergi makan kenduri? Dia nak makan kenduri, anak dia nak kahwin dia. Dia tak nak mari mandi, kita kena balik, dia pun tinggi nak kahwin. Jadi kita, hak dia kita kena batalkan, kena selesaikan hak kita. Lebih benar kita daripada dia. Dia juga seorang manusia. Kalau dia kata esok saya tak ambil dia mandi mayat 2 hari, saya nak cuti. Cuti apa ni? Kena fardu kifayah. Sedap gamuk marah orang. Kawan tu 2000 mayat dah tolong mandi. Kita bagian sembang lebih.